Sebenarnya tuan-puan, menabung ni sangat-sangat seronok. Tambahan lagi bila tuan-puan tengok gram emas tuan-puan bertambah. Ada tak kat sini yang dia rasa makin banyak simpanan dia makin rasa tak seronok? Sebenarnya permulaan untuk tuan-puan menyimpan itu memang rasa tak seronok sebab tuan-puan nak membina rutin. Kenapa Public Gold buat kita boleh menabung serendah RM100? Ini adalah permulaan untuk membina rutin. Kita tak paksa diri kita untuk menyimpan. Kita memang tak tahu betapa seronoknya menabung tuan-puan. Kerana bila kita menabung, ini menjadikan kita semakin kaya. Apa yang kita berbelanja akan menjadikan orang lain kaya. Apa yang berbalik kepada poket kita menjadikan kita semakin kaya. Setiap orang mindset dia tak sama. Sebab tu tahap kehidupan kita pun tak sama. Orang biasa-biasa dia akan fikir kalau menabung bermakna hidup tak happy. Sebab apa tuan-puan? Kena ikat perut, kena tahan nafsu berbelanja, tak boleh beli tu, tak boleh beli ni. Kita akan rasa ada duit tapi tak boleh belanja. Kalau simpan RM1,000, kita akan rasa macam kita sedang menahan diri daripada bergembira dengan duit RM1,000 tu. Dan dalam kepala kita tuan-puan, kalau belanja habis-habis barulah happy, betul? Tak apa, beli je. Sebab bulan depan ada lagi gaji, bulan depan ada lagi. Kita selalu fikir macam tu. Tapi kita tak tahu pula kalau musibah nak datang tuan-puan, dia tak kira waktu. Boleh jadi bulan depan kita tak ada gaji. Boleh jadi bulan depan kita berhenti kerja. Jadi kita tak tahu tuan-puan. Sebab tu simpanan ni kita sediakan sewaktu kita rasa tidak perlu supaya bila kita perlu tuan-puan, simpanan ini dah ada untuk kita.